dalam bawah 400 kot. Pagi raya, sekarang mandi 3 orang dengan cousin. Ada kolah. Time tu kita orang suka mandi swimming pool. So kolah tu dapat idea. Kita masuk dalam kolah tu 3 orang. Lepas tu dah lama sangat mandi. And then arwah atuk buka toilet. Nampak kita orang. Dia marah. Dan dia kejar kita orang keliling rumah masa tu. So kita lagi pakai spender masa tu. Dulu kita tak payah fikir baju apa nak pakai, kasut apa nak pakai. Tapi sekarang ni semua nak kena fikir sendiri. So menjadi dewasa itu tidak selalunya indah. Paling banyak pernah dapat sekali dalam RM100. Itu pun bukan setiap tahun kita boleh dapat RM1 daripada orang yang sama. Kalau nak cerita total, paling banyak dalam bawah 400 kot. Itu pun nak cerita sekitar 20 tahun lepas. Sekarang masih lagi dapat. Saya dapat daripada nenek saya. Saya bagi dia duit raya, dia bagi balik kat saya duit raya. Tapi saya dapat balik duit raya tu. Okay, benda yang paling saya tunggu masa raya adalah salam raya. So masa tu kita macam flashback balik salah silap, dosa semua kan. Yang paling saya ingat tahun 2021 kot. Yang tu last saya raya sebelum kahwin. Masa tu first time abah menangis lah. Lelaki yang susah nak nangis kan. So dia nangis and satu kali dia nangis. Itulah. Makanan yang paling saya tunggu masa raya adalah ketupat arwah atuk saya. Dia selalu buat ketupat masa kecil, sekali dengan rendang daging, rendang ayam. So sekarang dah tak ada, walaupun boleh beli tapi tak sesedap macam arwah atuk buat. So sekarang ni kalau makan pun makan pergi rumah orang makan ataupun beli yang dah siap kat kedai. Tapi yang paling saya tunggu dulu masa kecil, ketupat lah dengan rendang daging.